wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Sekarang, saya berada di hadapan Dewan Al-Falah, Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib, Kuantan, Pahang. Kini, sedang berlangsungnya program Hari TVET, program khidmat antarabangsa Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan dan Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah UMPSA. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran praktikal dan pengetahuan teknikal dalam memasuki pasaran kerja. Terdapat pelbagai aktiviti yang menarik yang telah diadakan oleh 3 universiti tersebut. Antaranya ialah program seperti eco-printing, pembuatan jamu dan pembuatan lilin aromaterapi. Diharapkan agar program seperti ini dapat diteruskan bagi menambah pengetahuan teknikal dan kemahiran praktikal bagi seluruh murid SMK Abdul Rahman Talib bagi masa hadapan. Terima kasih.